Pesanan khidmat masyarakat, kalau anda suka hiking, pastikan anda ada aplikasi ni, Gaia GPS. Sebab dia boleh tunjuk anda punya lokasi semasa, katalah anda lost kan, anda nak track kepada laluan asal. Yang contoh sekarang ni kita berada dekat Bukit Tunggul, so saya ada dekat Sempang Y ni. Saya ada dekat Sempang Y ni, sini. So katalah anda tak tahu jalan balik atau anda dah sesat, gunakan Gaia GPS ni untuk navigate jalan pulang. Kalau tengok sini, bila saya pusing, dia punya arrow ni akan ikut arah mana saya menghadap. Ni kalau tengok laluan balik kita dekat sini, so sini kita punya keluar. Dan bila anda berjalan, arrow ni akan ikut, so dia boleh jadi pemandu arah anda. Dan paling penting, aplikasi ni pun sebenarnya tak perlu internet untuk berfungsi. Kalau tak percaya, kita tutup, kita buka balik, nampak? Tanpa perlu internet, kita boleh guna. Dia juga boleh nampak laluan sedia ada. Contoh anda tak load GPS file, tapi anda nak cari laluan keluar, boleh gunakan aplikasi ni. Boleh nampak juga kawasan ada manusia, kira macam perumahan. Ni yang putus-putus ni laluan denai yang sedia ada. Aplikasi ni penting, pastikan anda install dalam anda punya telefon. Tak perlu bayar pun, free. Hutan-hutan dekat bandar tak ada masalah. Saya dah try dekat Bukit Tunggul, Bukit Kiara, Wawasan, semua ada nampak laluan trail tu. Jadi kalau anda suka hiking, pastikan ada aplikasi ni. So boleh kurangkan atau elakkan daripada sesat. Tapi yang paling penting, sebelum pergi hiking, study, dan kalau boleh pergi berkumpulan. Dan pastikan dalam kumpulan tu pandai navigate lah. Jangan semua tak tahu apa-apa, main bantai je. So pastikan ada aplikasi Gaia GPS dalam anda punya smartphone. Kita mudahkan kerja orang, kita jangan susahkan orang lain. Belajar cara navigasi untuk elakkan anda sesat. Itu saja. Bye.